Kalau dalam kita kata dalam 10, mungkin 3 yang berjaya. 7 lagi tu memang Majority perlu sangat pertolongan. Bila berlaku benda-benda macam ni, macam pertempuran, rakan hilang anggota tangan, kaki ataupun duduk dalam dunia luar ni dah habis hikmat ni, macam mana hidup mereka sekarang? Ada yang I'm sure mesti ada yang okey, tapi ada ramai juga yang tak berapa okey. Contoh. Dia So, Captain majoriti yang kalau lain-lain pangkat lah, majoriti banyak yang yang daif lah. Kalau dalam kita kata dalam 10, mungkin 3 yang berjaya. 7 lagi tu memang Majority perlu sangat pertolongan. The situation tu boleh cerita tak sikit? Because I rasa ramai yang tak faham kenapa. Contoh dia kita faham lah kalau dulu RM300, tapi adakah selamanya 300? Dia macam ni, kalaulah dia berkhidmat sampai pencen 21 tahun, dia start dengan private, and then dia naik pangkat. Paling tinggi dia boleh pergi pegawai warren lah. Itu yang cemerlang lah. Kalau yang biasa-biasa ni mungkin pergi corporal sarjan. Bermakna dia akan pencen pada pangkat corporal sarjan. Sarjan je lah yang menamat. Habislah 1 tahun. Kata dia berhenti corporal. Corporal mungkin dalam 700 boleh lah. 700, pencen 700 tahun 90-an. 700. And then bila pencen ni dapat separuh je. Maknanya 350.